Maka Ramadan itu adalah proses yang komponen-komponen utama dalam proses yang kita nak capai mencapai takwa itu ialah puasa. Maka puasa adalah proses untuk mencapai output takwa. Kalau kita sebut takwa itu sebagai suatu sasaran, matlamat, tujuan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'da. Jadi alhamdulillah, sidang penonton, kita berada di dalam fasa Ramadan. Ramadan ini adalah bulan untuk mencapai takwa, suatu sasaran, matlamat, tujuan, dan itulah yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Baqarah 183, la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kamu mendapat takwa. Jadi dia bukan semudah berkata, tetapi dia memerlukan proses. Bagaimana nak mencapai kejayaan, maka mesti melalui proses. Proses itulah dinamakan takwa. Maka dia ada SOP, ada tata cara, dan untuk melaksanakan tata cara ini, maka dia sudah tentu memerlukan kepada ilmu dan juga kefahaman. Maka kita tidak dapat lari daripada kena ada ilmu tentang puasa. Kerana proses ini saya ibaratkan macam kita nak mengeluarkan output roti canai. Roti canai ni produk. Kita kata produk kita tadi takwa. Maka nak membuat roti canai mesti melalui proses roti canai. Kalau kita salah proses, bukan dapat roti canai, jadi lempeng ataupun mungkin jadi cekodok. Kenapa? Salah proses, walaupun bahannya sama, iaitu air, tepung dan sebagainya. Jadi semua orang melalui proses yang sama, iaitu berpuasa, dan arti kata menahan diri daripada lapar, makan, minum, hubungan suami isteri dan yang lain-lain perkara yang membatalkan puasa. Tapi mengapa hasilnya, outputnya tidak sama? Kerana kegagalan memahami proses, iaitu apa yang dituntut di dalam bulan Ramadan. Komponen utama di siang harinya puasa, dan juga malamnya kita mendirikan malam yang disebut sebagai qiyamul lail. Jadi maka pentingnya di situ kita memahami proses. Pokok utama ialah kena ada ilmu dan kefahaman tentang puasa dan komponen-komponen yang ada di dalam Ramadan itu sendiri. Puasa ni definisi dia disebut sebagai imsakun nafs, tahan diri, self control. Artinya puasa ni ibadat yang kita tak buat apa-apa. Puasa ialah ibadat yang kita tidak berbuat apa-apa. Itu maksud puasa. Yang apa-apa tu maksudnya apa-apa yang bersifat perbuatan. Dia macam semayang kita kena buat, haji kena buat, zakat kena buat, puasa. Artinya kalau kita duduk diam selepas daripada subuh sampai tak makan, tak minum, tak apa daripada subuh, masuk maghrib baru kita makan, itulah puasa. Definisi dia, kita tahan diri kita daripada berbuat sesuatu. Maka apa hikmah, falsafah, rahsia di sebalik tidak berbuat apa-apa, self control, tahan diri, ialah melatih kita, seperti mana soalan tadi, membentuk dalaman, internal proses. Di situ akan ada tahan nafsu, tahan emosi. Sebelum ni bulan puasa kita layan nafsu, makan, lepas makan, minum non-stop daripada pagi sampai ke malam. Tengah malam pun kena roti canai, banjir lagi. Padahal nak tidur dah. Nafsu perut, nafsu bawah perut. Kemudian yang lain-lain nanti, nafsu lidah bercakap, menaik ikut perasaan, emosi kita berbalah di dalam dunia medsos. Orang ni kata kau ni, orang ni maki orang ni carut orang ni bid'ah kau orang ni, orang ni kafir kau orang ni. Maka Ramadan nak melatih diri ni. Kita masuk dalam madrasah Ramadan, kem latihan, tarbiyah diri, kawal diri. Artinya di situ komponen utama
ataupun falsafah utama puasa ni ialah self control, kawal diri. Yang kedua, puasa mengajar kita tentang integriti yang kita bicarakan sekarang ini, mengajar erti kejujuran. Siapa yang tahu kita berpuasa? Sembahyang orang tahu, kita boleh kenal dalam kampung ni kaki tak sembahyang Jumaat, ini orang tak pergi masjid, ini orang tak sembahyang, kita tahu. Tak naik haji lagi lah pula, gelaran title tu tak ada. Zakat begitu juga. Tapi puasa, siapa tahu kita berpuasa? Sebab kita mungkin boleh buat lembik je. Padahal baru keluar daripada bilik air tadi, berkumur 3 kali, yang keluarnya sekali, 2 entah ke mana air tu. Lepas tu pergi ke Ramadan kan, kita lah yang paling sangat berpuasa, penuh jari bawa cebek produk hasil pembelian di bazar Ramadan. Tak ada siapa yang tahu. Artinya di situ mengajar erti kejujuran. Sebab tu Nabi SAW menyebut tentang hadis kursi kullu bani bani Adam lahu illa siyam. Semua amalan anak-anak Adam untuk dia, melainkan puasa. Allah Ta'ala kata fa innahu li wa anna ajzi bih. Puasa ni untuk aku sendiri yang akan beri reward, ganjaran. Sebab tu kalau kita tengok puasa ni, dia tak ada spesifik fadilat ganjaran. Sembahyang 1, berjemaah 27, sedekah 1 kali 10, 1 kali 7 kali 100, 700. Ibadat-ibadat lain ada amount dia. Bila pergi Ramadan tak ada. Sebab Allah Ta'ala kata aku sendiri yang akan membalasnya. Kenapa? Kerana setiap orang daripada mulai Ramadan puasanya tak sama, depend on keikhlasan hati dia. Jadi ikhlas hati, jujur hati, integriti dalaman, siapa yang tahu? Melainkan Allah Ta'ala. Malaikat pun tak tahu. Maka Allah sendiri yang akan memberi reward, ganjaran, pahala berapa yang nak beri, kerana Allah memang mengetahui setakat mana taraf dan level puasa. Maka ibadah puasa dan amalan-amalan yang lain di dalam sepanjang Ramadan itu adalah membentuk, yang pertama kita sebut tadi, kawalan dalaman, kemudian membentuk keikhlasan, dalam bahasa kita sekarang ni integriti, menjadi orang yang jujur. Sebab kita yang tahu kita ni berpuasa ataupun tidak. Kalau tidak mungkin jadi geng plastik hitam berkobar, ya. Nampak macam lembik je, tapi bila lalu tepi dia bau mutabak, pukul 12 tengah hari bau gudang garam. Jadi hanya orang yang berpuasa yang tahu dia berpuasa ataupun tidak. Kemudian melatih diri tentang disiplin, kerana nak menahan diri ni dia bukan masalah kekuatan fizikal, tetapi dia kekuatan internal, dalaman. Ibadah puasa ni, kalau kita tengok dengan ibadah-ibadah yang lain, kita boleh sebut ibadah lain ni ibadah personal, ibadah hubungan kita dengan Allah. Semayang, haji, kuat kekuatan hubungan kita personal dengan Allah, termasuklah juga zakat. Tetapi puasa ni, selain daripada kita bicarakan tadi, internal dalam proses dalaman, kekuatan dalaman, dia juga adalah ibadah yang berkait dengan ibadah sosial. Mengapa kita dititah perintahkan oleh Allah Ta'ala untuk tahan diri daripada makan minum? Itu komponen utama puasa. Bila sebut puasa, tak makan tak minum, di situ Allah nak mengajar kepada kita tentang isu rasa. Hanya orang yang merasai, mengalami, melalui, memahami, hanya orang yang pernah lapar faham apa itu lapar, apa itu dahaga, apa itu susah. Maka melalui ibadah puasa ada kebersamaan soal rasa di situ, supaya kita ada empati, ada rasa prihatin, ada cakna kepada sebahagian dari dalam kalangan masyarakat kita yang tidak bertuah, daripada kalangan orang susah, kais pagi makan pagi. Kalau dalam konteks hari ini mungkin tarafnya bawah pada B40 ketidakcukupan. Maka dengan datangnya Ramadan, maka dia akan membentuk rasa simpati, empati, kecanaan, keprihatinan kita terhadap orang lain. Ada satu hadis Nabi SAW menyebut, ma'amanabi man bata syab'an
man ma'amana bi, seseorang itu tidak beriman kepadaku, man bata syab'an, yang malamnya dia tidur dalam keadaan kekenyangan, wajaruhu ila jambihi ja'iun, jiran sedangkan jiran di sebelah rumah itu tidur dalam keadaan kelaparan sedangkan dia tahu. Sebab tu dia bukan soal tahu kita tahu ramai orang susah. Macamlah sekarang kalau kita bercerita tentang keperitan saudara kita di Palestin, tak makan tak minum, kita tahu, khutbah dalam TV, Zoom, Flotilla, semua orang tahu. Tetapi kita melalui ibadah puasa, dia naik daripada satu level, bukan sekadar tahu tapi kepada rasa. Apabila kita rasa keperitan, kepayahan, tak makan tak minum, maka membentuk dalaman kita rasa, macam kita sebutkan tadi, rasa kebersamaan. Sebab tu bila kita tengok dalam bulan Ramadan, ramai dermawan, ramai orang suka menderma, belanja orang makan. Kalau anak yatim di bulan Ramadan ni, orang ibaratkan 11 bulan yatim, sebulan Ramadan beribu berayah. Semua orang jemput. Kalau di Kuala Lumpur tu, anak yatim ni nak dapatkan giliran kita nak santuni dia orang tu payah. Minta malam pertama, minta maaf lah, Hilton dah panggil. Yang kedua, malam kedua minta maaf juga, Sheraton dah panggil. Malam ketiga, Concorde dah panggil. Malam keempat minta maaf, Tan Sri. Dah tu bila boleh, malam raya. Kenapa? Semua orang berebut nak menyantuni orang susah, anak-anak yatim yang ada sentimental value, hubungan, muncul rasa belas kasihan. Nah, ini salah satu daripada rahsia besar yang Allah Ta'ala nak didik kita di dalam bulan Ramadan, kecanaan, keprihatinan kepada orang lain. Sebab tu disebut sebagai ibadah personal. Termasuklah juga dalam disebut tadi sebagai juga bulan sabar, kerana kalau tak ada kesabaran, balik ke rumah tengok ada lagi secoreng mentabak petang semalam tak habis, dia pun baca Al-Quran. Sesungguhnya membazir itu adalah pekerjaan syaitan. Jadi ngapa makan? Saya tak nak membazir. Kenapa tak sabar nak tunggu waktu berbuka. Jadi inilah yang sebenarnya yang paling besar yang kalau kita nak beritahu kepada penonton, supaya kita mempersiapkan diri kita merebut peluang, melahirkan rasa simpati dan empati dengan cara reserve lah sebahagian daripada kewangan kita. Kalau orang faham betul tahun ni bonus di ambang Ramadan, jadi sangat tidak fair beberapa percentage daripada bonus kita itu kita share juga dengan saudara-saudara kita di luar sana. Memang Ramadan ni bulan yang kita sebut tadi mencabar, sebab schedule kita berubah daripada 11 bulan, berubah 100% dalam satu bulan yang 29 atau 30 hari ni. Maka cabaran utama ialah lapar lah. Jadi cabaran kita ialah bagaimana, sahabat-sahabat kita dulu, bagaimana kita nak kontrol diri kita yang selama ni 11 bulan 330 hari kita layan dia, makan dan minum. Itu cabaran pertama. Bagaimana kita nak kawal nafsu makan, bagaimana kita nak kawal nafsu emosional yang disebut, nafsu marah, nafsu mulut bercakap sesedap rasa, seenak selera, macam kita sebut tadi. Kalau dalam konteks moden hari ini, bukan sekadar dengan lisan tetapi dengan tulisan mewakili lisan. Maki, carut, hamun, kutuk, fitnah, sampai naik level membida'ahkan orang, mengkafirkan orang, menerakakan orang. Ini semua penyakit masyarakat yang berpunca daripada masalah internal, masalah dalaman, masalah kerosakan peribadi melalui akhlak. Jadi ini cabaran. Jadi mudah-mudahan dengan datangnya Ramadan ini kita kontrol lah, slow down kan sikit. Kalau dulu laju sangat komen, semua post ada dalam Facebook di komen mereka. Maknanya now everyone can be a commenter kan. Jadi kita reduce kan 50%, layan sikit-sikit gitu je. Kerana nak buat ubat, nak tidur, bukan daripada pagi pas scroll
dalam khutbah Jumaat pun scroll juga. Jadi ni kena kontrol. Itu cabaran pada kita. Dan Ramadan adalah peluang untuk kita mengambil peluang merebut, memperbaiki keadaan. Kemudian manajemen pengurusan masa. Itu kita boleh buat schedule di antara kerja, ibadat dan rehat. Kerja kita berjalan seperti biasa. Alhamdulillah kalau kita di Pahang, peduli tuanku titah sampai hari Jumaat. Kenapa tuanku titah di situ? Sebenarnya nak beri kita ruang untuk bersama keluarga dan ibadat, bukan bagi merayakan lain pula. Mana lepas main Jumaat tu, kalau ikut kaedahnya lah, kalau kita mampu buat, mana kita tak makan tengah hari, dah tak masuk office, kalau balik rumah pun tidur juga. Rebut peluang selepas Ramadan di masjid negeri, ambil Quran, baca, dapatlah sikit lebih. Kalau biasa separuh muka surat, satu muka surat, dua muka surat, peluang tu mana kita ada hampir 3 atau 4 Jumaat. Di situ ada peluang besar yang disediakan oleh pihak kerajaan bagi kita penjawat awam di negeri Pahang ni mengisi ruang waktu. Tu cabaran tu, pengurusan masa, how we manage our time dengan kerja. Tadi dah beri diskaun, rehat pun daripada sejam jadi setengah jam. Lepas tu WP pun boleh adjust, boleh balik awal pukul 4.30 kerana nak menguruskan keluarga dan sebagainya. Kemudian malam kita nak ibadat. Jadi rehat kita pun kena cukup. Kita tidur awal. Kenapa? Pagi esok nak bangun pagi. Kenapa? Nak rebut peluang. Jangan cari pada malam 27 Ramadan saja sidang penonton. Jangan pada 27 Ramadan. Kalau kami di masjid negeri ni 27 Ramadan, malam 27, malam 7 likur orang tua kita panggil dulu. Memang ramai. Tak apalah tu, baguslah. Tapi momentum itu dia bermula sebenarnya sebelum Ramadan, bulan Syaban lagi. Nak dapat momentum istiqamah bangun. Sekarang ni subuh kita pun dah lewat 6.12. Mana kalau kita bangun pukul 5, ibunya memasak, dapat pahala jamu ahli keluarga. Si ayahnya boleh sembahyang sunat, paling-paling minimal 2 rakaat. Ini semua manage yang sebab kita ada pahala sahur di situ. Bulan lain kita tak bangun pukul 4 pagi nak makan. Ramadan kita makan kerana nak sediakan kekuatan bulan Ramadan. Jadi bangun tu makan, bangun waktu subuh pagi tu makan untuk pancing umpan kita. Bangun awal paling-paling minimal dapat 2 rakaat. Kemudian bagaimana kita nak hadapi gangguan tadilah, gangguan duniawi. Dunia sekarang ni media sosial lah. Jangan habiskan pula hari cuti daripada pagi sampai ke petang. Lepas Korea, habis 6 siri tengok Korea. Kenapa? Mengisi kekosongan waktu, jadi rugi. Dan yang terakhirnya cabaran kesihatan lah. Kita doa pada Allah Ta'ala, mudah-mudahan Allah Ta'ala beri kita kesihatan untuk mengisi ruang dengan pahala, dengan amalan-amalan mendatangkan pahala. Bukan sekadar banyak ibadat, tetapi Ramadan ini pengukurannya ialah selepas keluar daripada Ramadan nanti, apa yang berjaya diubah dalam diri kita ni hasil daripada proses kem latihan tarbiyah Ramadan tadi. Bagaimana perubahan sikap dan perubahan diri, sebagaimana kita berjaya menahan emosi, nafsu, meminimalkan gangguan duniawi, adakah benda itu akan boleh bawa di luar daripada Ramadan? Sebab tu yang paling mahal di sebalik apa yang kita bicara tadi ni ialah konsistensi, istiqamah. Maknanya momentum Ramadan itu sebenarnya nak dibawa kepada 11 bulan yang berikutnya. Tapi makin lama makin guna, dia makin melemah. Allah datang pula Ramadan lagi untuk suntik lagi vaksinisasi rohani, nak recharge balik kekuatan dalaman kita. Guna untuk 11 bulan, lemah, datang balik Ramadan. Artinya kekuatan dalaman itu adalah ukuran utama. Jadi kalau ditanya apa tandanya kita berubah, tengok selepas Ramadan. Sebab dalam Ramadan itu bukan ukur dia. Semua orang akan berada pada situasi yang sama, tak makan tak minum. Tapi bila kita keluar daripada Ramadan, di situ kita akan tengok penilaian. Sebab itulah Ramadan ini kalau ikutkan dipanggil bulan tasawuf.
bulan pembentukan jati diri, bulan tazkiyatun nafs, menyucikan diri. Maknanya kalau ialah fiqhnya tu artinya banyak amalan tu, ya. Itu kita sedia maklum. Buat sikit dapat banyak, buat wajib dilipat sekali 70 kali ganda. Hak sunat diberi pahala wajib. Kena pula bertembung dengan bulan, dengan malam Lailatul Qadar, kali pula dengan 1000 bulan, lebih kurang dalam 83 tahun. Sekali kita bersedekah pada malam itu, seolah-olah kita bersedekah selama 1000 bulan, bersedekah seolah-olah kita bersedekah 83 tahun. Empat itu kita sedia maklum. Maknanya memang kita dituntut untuk memperbanyakkan ibadat, sediakan kewangan untuk memperbanyakkan sedekah. Sedekah sehari RM1, malam hari sedekah lagi. Bayangkanlah sedekah kita tu bertembung dengan malam Lailatul Qadar, seolah-olah kita bersedekah 83 tahun 1000 bulan. Pahalanya melipat kali ganda. Tetapi dari sudut pengukurannya ialah apakah kita ni hanya menjadi hamba Ramadan ataupun kita menjadi hamba kepada Tuhan pemilik Ramadan. Betul kata Yusuf Al-Qaradawi, kun rabbaniyan wala takun ramadaniyan. Jadilah kamu hamba kepada Tuhan, bukan menjadi hamba kepada Ramadan. Jadi sebagai akhirnya sidang penonton, kami di Masjid Negeri seperti biasa, sama seperti masjid-masjid yang lain, menyediakan skedul, jadual pengisian bermula daripada kita sembahyang subuh berjemaah, kemudian kita start puasa. Kalau ada ruang waktu, boleh bagi ibu-ibu yang ada di luar sana boleh datang untuk bertadarus di Masjid Negeri. Ada kuliah duha berjalan seperti biasa, kemudian sembahyang zuhur berjemaah. Ada kuliah tazkiyatun nafs, pencucian diri kita susun sifat-sifat yang buruk 10 hari yang pertama untuk dibersihkan, masuk sifat-sifat yang baik 10 Ramadan yang kedua. Buat kata Tan Sri P. Ramlee itulah, buang yang keruh, ambil yang jernih, baru teguh peribadi. Mana keluar daripada Ramadan nanti kita akan mendapat satu figure yang baik. Kemudian berbuka puasa kita sediakan 600 pack bagi jemaah berbuka puasa, 20 rakaat. Kemudian ada moral lagi 10 malam terakhir nanti kita akan ada qiyamul lail pada tiap-tiap malam. Ada disediakan sahur untuk sama-sama berjemaah dan ditutup dengan sembahyang subuh secara berjemaah. Jadi ayuh semua sidang penonton yang dimuliakan, melalui influencer Japan ini, edisi khas Ramadan ini, kita letakkan matlamat begin with the end of the mind. Mulakan dengan itu matlamat. Kita nak capai piala takwa pada tahun ini, mudah-mudahan kita mendapat status itu dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.